dalam. Hello guys. So hari ni saya nak prank staff office. Kita prank dia. Dia takut ke tak takut? Hi guys. So hari ni kita ada nama Atira. Okay, Atira dah kerja sini berapa lama? 2 tahun? 2 tahun. Haa. Alah, mic punya apa tu? Pemegang. Ada rasa dia berat. Ya, tiba-tiba. So, terkejut lah. Terkejut lah. Terkejut rasa berat. Boleh jadi. Sorry. So, next kita nak prank Cik Kantin. Aku takut lah Cik Ani. Okay guys, so kita ada Cik Ani. Cik Ani. Okay, so kita nak teka logo kereta. Boleh? Boleh. So, logo yang pertama ni adalah logo apa? Honda. Saya punya ni pemegang. Sekejap. Ya Allah, ya Rabbi, subhanallah. Aku goyak domo. Aku kejut. Aku goyak domo. Tangan biar sejuk-sejuk dulu nak Cik Ani, subhanallah. Apa perasaan Cik Ani waktu tu? Oh, terkejut lah Cik Ani. Dia rasa macam berat tangan sebelah. Ingat siapa? Sida dah pergi. Okay. Di sini tak ada. Di sini Allahu Akbar. Cik Ani, sorry. Okay guys, so prank kita hari ni menjadi ya. Kami nak Mohon maaf kepada mangsa. ini konten saja. Maafkan kami kalau buat-buat korang terkejut. Okay. Thank you for watching. Bye-bye.